hancur harapan Cristiano Ronaldo selepas Portugal kalah 1-0 dengan Spanyol. So, jom kita review game ni. Awal-awal minit permainan, Spanyol memang high press gila-gila. Boleh nampak defense Portugal tu agak struggle sikit. Tapi selepas minit 20 tu dah boleh nampak kedua-dua tim ni agak adapt dengan permainan dan diorang punya performance pun nampak bagus. Masuk saja second half, kita boleh nampak Portugal punya performance ada drop sikit selepas Nuno Mendes keluar. And boleh nampak lah memang game dikuasai oleh Spanyol dan Spanyol banyak pegang bola and mereka mencipta beberapa peluang untuk skor gol tapi tak dapat-dapat. Untuk Portugal, player yang impress aku adalah João Felix. Boleh nampak dekat bahagian tepi defensive work dia agak bagus. Lepas tu Ruben Dias, Renato Vega dan juga Diego Costa. Tiga orang player ni pun not bad juga untuk perlawanan kali ni. Satu benda yang aku tak puas hati dengan Portugal adalah dekat bahagian midfield. Diorang tak create banyak chances untuk Cristiano Ronaldo ataupun player-player winger lain untuk membuat larian. Plus aku boleh nampak Cristiano Ronaldo dalam perlawanan ni pun agak beban jugalah sebab dia tak dapat banyak bola. Tapi itulah, Spanyol memang try gila-gila untuk pecahkan defense Portugal tapi diorang tak dapat tau until jurulatih Spanyol tu masukkan Mikel Merino dengan Ferran Torres. Baru nampak function and boleh nampak assist daripada Torres kepada Mikel Merino dan gol yang sangat menarik. Tapi apa pun, tahniah kepada Spanyol. Diorang well deserve untuk menang game ni. Cuma kecewa sikit lah player-player Portugal tu tak put effort gila-gila untuk Cristiano Ronaldo menang Piala Dunia. So apa pendapat korang tentang game ni? Jangan lupa komen and make sure follow profile ni untuk dapatkan lebih banyak update tentang bola sepak.